Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Tuan Nur Nadia Zulfa binti Tuan Muhammad Nasir, nombor metrik 24041807. Saya daripada Kolej Islam Antarabangsa Sultan Ismail Petra di bawah kos Diploma Syariah SEM 2. Seterusnya saya akan perkenalkan pensyarah yang telah mengajar saya, iaitu Ustazah Qamariah binti Abdul Rahman di bawah subjek Fiqh Al-Ibadat yang telah memberi tunjuk ajar dalam menyiapkan tugasan yang diberikan ini. Saya dan ahli kumpulan saya telah diberikan tugasan untuk membuatkan satu video inovasi. Okey, sebentar lagi kita akan mempertontonkan sebuah video inovasi interaktif bagi subjek Fiqh Al-Ibadat dalam tajuk Anwa'un Najasah, iaitu jenis-jenis najis dan cara membersihkannya. Okey, video ini kami tujukan kepada orang awam dan para pelajar untuk lebih memahami bagaimana cara untuk membersihkannya. Okey, jom saksikan bersama. Korang tahu tak apa itu najis? Okey, mesti ramai yang persoalkan, apa itu najis? Najis ialah sesuatu yang dianggap kotor dan menghalang daripada sah solat, tawaf dan sebagainya. Najis terbahagi kepada berapa Okey, najis terbahagi kepada 3. 1, najis mukhaffafah. Yang kedua, najis mutawassitah. Yang ketiga, najis mughallazah. Okey, yang pertama adalah najis mukhaffafah. Najis mukhaffafah adalah najis ringan, iaitu najis bayi lelaki yang masih belum berusia 2 tahun yang tidak makan apa-apa selain susu ibunya, iaitu susu badan yang tidak bercampur dengan apa-apa. Kalau bayi lelaki yang berusia 2 tahun tapi sudah bercampur makanan, itu tidak dikira najis mukhaffafah. Itu akan dikira sebagai najis mutawassitah. Najis mukhaffafah terdapat 3 langkah untuk membersihkannya. Yang pertama adalah hendaklah dilap dahulu di tempat najis tersebut. Yang kedua adalah merenjaskan air. Yang ketiga adalah kita membiarkan tempat tersebut kering. Maka tempat tersebut akan menjadi suci. Najis mutawassitah ialah najis ringan. Najis yang termasuk dalam mutawassitah selain daripada najis mughallazah dan najis mukhaffafah. Najis mutawassitah mempunyai 2 bahagian. Yang pertama, najis ainiyah. Yang kedua ialah najis hukmiyah. Najis ainiyah ialah najis yang mempunyai warna, bau dan rasa seperti muntah, darah, bangkai haiwan dan sebagainya. Kalau najis hukmiyah ialah najis yang tidak nampak kewujudannya tapi masih mempunyai hukum najis seperti najis air kencing yang sudah kering. Bagaimana untuk menyucikan najis mutawassitah? Mari kita lihat video di sebelah saya. Kita telah melihat beberapa langkah cara untuk menyucikan najis mutawassitah. Seterusnya, kita akan masuk kepada 3 bahagian yang terakhir, iaitu najis mughallazah. Najis mughallazah ialah najis berat yang mempunyai cara yang khusus untuk membersihkannya. Kerana najis tersebut mungkin daripada tahi anjing ataupun babi ataupun anak daripada kedua-duanya, iaitu peluh ataupun air liur. Cara untuk membersihkan najis mughallazah adalah menggunakan 7 kali pembersihan, iaitu 1 kali air tanah dan 6 kali air mutlak. Mari kita lihat video ini bersama-sama. Nisha, kau dah siap dah saya main sama Maria? Kiwi. Banyak tu saya ni. Dan ada pula malam-malam ni. Kayaknya aku tugas weh. Wih, pasal apa tu? Mesti dia anjing tu. Busuk. Ada anjing ke dalam sana? Mesti dia masuk. Ya, baik.
Selain itu, ia juga dapat meningkatkan maruah diri dan lambang ketamadunan Islam. Ia juga dapat memelihara kesihatan dan menghindari daripada penyakit. Amalan kebersihan bukan hanya menjadikan kita lebih selesa dalam ibadat, tapi juga mencerminkan akhlak dan mencerminkan penampilan seseorang Muslim yang bersih. Seperti kata pepatah, kebersihan itu separuh daripada iman. An-nazafatu minal iman. Macam mana dengan video kami? Okey, apa yang menarik dalam video ini, kita dapat pelajari jenis-jenis najis dan cara membersihkannya dengan lebih mendalam. Semoga video ini dapat memberi manfaat kepada penonton semua. Bye!